Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So di video kali ni kita nak review Beyblade, bukan jenama Flame. Kali ni saya jumpa jenama SB, tapi kisah SB dia sangat kecil. So yang ni ialah UX07, kata dekat kotak ni lah. Dia jenis stamina. Dia owner dia Burn Fujiwara. Siapa tahu kan, Beyblade kedua dia untuk UX version. So inilah dia. Phoenix Roder yang saya beli dekat Keluang. Okay. Tak ingat nama kedai tu apa. Harganya RM20. UX07 Phoenix Roder. Deck set ni dia datang 3B tau, tapi untuk jenama SB S3 ni dia datang satu je. Lepas tu dia datang launcher B, tu je. Dia tak ada grip. So macam korang tahu, saya dah sampai ke Johor. So sambil tu bawa ubat ni, so korang doakan saya sembuh seperti sedia kala. Ni masih batuk gini, tak tahu katanya musim ke apa. So dia jenis stamina. So ni bahagian belakang. So dia punya beat dia ialah glide. Ratchet dia 970 dan blade dia Phoenix Roder. Ni owner dia. Dia lawan dengan Rhino Horn. So ni dia bagi tahu apa yang cara pemasangan dia, contoh macam user manual lah. Okay. Oh, ini kata-kata tu minta letak user manual dekat kotak daripada buat kertas. Kan jimat. Okay, so kat sini kita dah buka, siap-siap. So dalam kosong guys. Ada dua benda je, iaitu launcher tali. Dia bagi launcher tali. Tapi kat sini tu ripcord. So ini kita dapat launcher tali, string launcher, dan juga pipe Beyblade dia. Ada 3 je. Dia tak ada bay yang lain tu. So jimat. Daripada saya beli Takaratomi, yang lagi 2 tu tak boleh nak jual. Tengok jadi macam saya. Mereka tak nak support lah, mereka select. So kita tinggal je. Kita buat hal sendiri lah. Okay, so ini Beyblade dia. Kau nak tengok? Jom. Packaging ni lain lah untuk brand SB. Kalau brand Flame ni dia macam ni kan, dia macam menegak. Yang ni dia menegak ke melintang. Sebab dia macam ni. Lepas tu yang garis-garis 3 yang macam ni ada kat atas. So dia koyak sini. Yang ni dia melintang tu. So dia nak buat sedikit macam original lah, tapi tak sangat. Tapi plastik dia senang buka. Itu yang saya suka. Sini apa yang korang akan dapat. Oh, dia letak asing guys. Ni plastik. Kita ada plastik lagi. Jaga-jaga betul. So ni dia punya, saya rasa ratchet 470. Berapa tadi? 970. So kita buka lampu sikit. Sini 470. So 4 ni bukan dia punya ketinggian ke apa. Dia garis kat atas ni. Kau tengok 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7 470. Macam tu lah. Lepas tu dia punya beat ni ialah glide. Adakah dia getah? Saya rasa macam ada plastik. Ya, ada plastik, tapi saya rasa ni boleh pusing. Cuma tak berapa sangat lah. Ini saya cek, adakah dia boleh pusing. Nanti saya letak pen marker. Lepas tu try pusing dia, tengok. Kalau dia hilang, dia pusing tu. So ini dia punya bay dia. Dia punya blade dia. Oh, ada hujan. So dia ialah Phoenix Roder. See, kau tengok tak warna dia. Wow, sangat merah. Semerah cili habanero, ataupun cili habanero, cili Carolina Reaper macam ni. Okay. Dia datang dengan plastik kecil. Lepas tu diletakkan dalam plastik yang sederhana. Okay, so ni dia Beyblade dia. Oh, cantik. So kita akan simpan balik bay ni ke dalam ni supaya tak calar. Okay. Macam korang tahu, kalau korang beli jenama Flame ataupun jenama original, bila calar ni dia jadi buruk guys. So saya tunjuk contoh korang Beyblade yang saya lawan.
Dia jadi macam ni. Tahu tak? Tiba cat dia tanggal kat sini, tanggal. So saya tak nak macam ni. That's curse. Okay, Beyblade emas ni pun dia ada start dah tanggal sikit dah. Dia punya cat-cat tepi ni. So dia jadi tak cantik. Walaupun ada banyak colour emas, dia still tak cantik. So ni Beyblade dia. So yang warna ni getah ke? Tak, plastik rasa. Plastik. So untuk UX ni dia tak ada cover macam Beyblade X. Dia macam CX punya version, tak ada cover. Mana Beyblade X? Dia tak ada macam ni. Dia tak ada plastik. Dia just tanpa stiker gitu je. So warna dia menunjukkan, alamak, Tidak macam ada cat tanggal ni. Alamak, macam mana ni? Nampak sangat tak? Oh ni 2, 3. Alamak, banyak ni. Belum battle apa dia cat dia tanggal tak. Saya ambil pen marker, tutup. Aduh, mana ni? Okay, ni bahagian bawah dia. So dia ialah jenis stamina. First bay dia attack, lepas tu dia tukar jadi stamina, macam curse lah. So ni Beyblade dia. Ratchet dia saya rasa macam longgar. Macam longgar sikit. Okay, dia ialah right spin. Dia bukan left spin dah, dia right spin. Left spin ni Cobalt Dragon. Cobalt Dragon. So dia punya lock dia, dia tak ketat sangat macam shelter drip tu. Termasukkan beat dia. So macam korang tahu UXB dia tak berpusing bahagian tengah ni. Dia tak macam CXB. So ni dia akan pusing macam ni lah kalau kat stadium. Stadium dia ada kat atas almari, saya tak sempat ambil ke. Sebab saya bawa sampai ya. Kita betul balik hari Selasa ataupun Rabu lepas, tapi kita tak bersihat. Jadi dia beri hujan banyak guys. Dia mula dengan batuk, lepas tu sesama, lepas tu demam. Demam dah elok, batuk dah datang. Coba. Oh, ada kepusinnya tu lah. Biar dia stamina. Phoenix jadikan stamina. Dia macam, sebelum ni kita ada Phoenix defend kan. Sekarang Phoenix jadikan stamina. Dia dah attack, dia stamina, dia defend. Dia kepusinnya tu lah. Dia macam korang tahu pen, ball pen macam tu lah. Dia punya tip dia kiri kanan. Tapi dia akan duduk tengah tau, sebab dia jenis stamina. Ini saya tak tahu dia boleh pusing ke tak. Ni kalau ada pen marker tanda, tu boleh tengok dia pusing tak. So bahagian dalam dia skru tambah. So korang boleh buka dan tengok apa pada, ataupun boleh cabut. Sebab bit saya rasa bit yang untuk ni dia boleh cabut, ataupun tak boleh kot. Dia ada macam putaran kat sini, macam bulat-bulat sikit. So that's it the bay. Nampak tak? Kalau korang suka video ni, korang subscribe, bantu saya guys. Kesian channel saya lama dah menyepi. Menyepi dan tak seviral masa apa YouTuber yang buat video kan. Macam video 3 video je, tapi subscriber dah apa 1000 lebih. Tapi dia buat video apa je saya pun tak tahu. Kita naik lah. Ada orang buat YouTube menggunakan duit, keluarkan modal sikit untuk tarik orang. Macam saya keluarkan modal untuk tarik orang, tak berjaya. So saya tukar strategi, di mana bila tak ada sambutan hangat, saya senyap sekejap, sama ada sakit ataupun kat hospital ke apa. Saya cuba bangkit kembali semangat. Kita belilah benda-benda baru ke apa, boleh review. So there you go. Kita ada Phoenix Ruder, color merah menyala.
kita ada Cobalt. Ni Cobalt Drake Cobalt Drake. Ni bukan shutter dia, Cobalt Drake ni. Cobalt Drake color biru yang dah cat-cat. Kita ada Hellside yang longgar, dia punya bit bawah ni longgar, dia macam bounce sikit. Tapi dia bukan bit bounce tak. Okay, color emas Hellside. Saya beli jenis lah jenama ni, tapi color lawa-lawa. Lepas tu untuk yang tak ada color ni, kita cuba kumpul sikit demi sikit. Kita ada Whale Wave. Ini yang color tak berapa nak ada. Brand SB yang ni dengan ni. Yang lain semua yang ni Flame, Tyranno Beat. Lepas tu Shutter Drake. Ketat guys. Ni ketat. Nak ketat. Kotak sangat. Lepas tu last kali ni Ghost Circle. Kau tahu tak, nak cari 4 bay yang price bay ni payah. Sebab semua kotak dah kena buka. So kita cari yang jenama tak ori ni lah. Kadang-kadang ada kejutan tau dia bagi. Macam sebelum ni saya nampak Rhino Horn, bukan Rhino Reaper. Dia color orange, lepas tu dia ada macam bagi satu bit extra. Tapi dia dalam kotak lah. Dia dalam kotak kecil ataupun dalam kotak macam ni. Jadi saya tengok dekat kedai yang sama, tapi nak pergi kedai tu jauh kan. Jauh daripada sini. Sebab saya tak ada kenderaan sendiri. Saya just mengharapkan orang untuk bawa saya ke situ. So kita ada launcher yang sepatutnya dapat daripada Phoenix Wing. Wow. Okay, nice. Much better dari original. Original macam korang tarik sini, dia dah sangkut-sangkut. Ni okey lagi. Okay, nice. Original dia mahal je. Quality nampak macam makin kurang daripada ni. Tak lah, saya pun jarang nak beli original. Saya beli macam ni lah. Dia panggil budget. Bukan saya tak ada duit. Duit ada, cuma saya tak boleh boros kat sini. Sini kalau boros, saya tak ada duit nak makan. Kalau tak ada duit nak beli tiket bas ke apa. Okay. So ni saya dah makan. Ni botol yang kedua tau. Botol yang kedua saya beli hari tu. Ni masih ada lagi. Tu saya beli extra lagi. Saya bawa standby Cool Fiber. Tu dengan bedak Icon ni, antibacterial. Batuk sini. Dia daripada saya kat sini lagi, balik sana, balik sini batuk stay tak hilang. So korang nak doakan lah saya sembuh. Tapi saya nak makan ubat tu kena ni tu, kena makan. Betul baru order S1 dengan ubat tu, betul boleh tidur ni. Gitu. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Okay, tengoklah saya review apa lagi brand SB ni. Makin kecil dulu dia tulis besar-besar, ni makin kecil. Kotak dia lebih kurang dengan flame je. Saya buat tabung makan mata ni. Ni kabot isi duit shilling. Sangat sedih. Ini duit shilling. So saya pun suka menabung, tapi menabung ni akan menyebabkan saya susah nak tukar duit. So menabunglah untuk masa depan yang cerah. Ini kalau dapat baki. Kalau tak dapat baki, tak ada nak menabung. Okay, kita jumpa lagi guys. Bye. Terima kasih support saya daripada first video sampai ke hari ni. Dan saya ada macam semangat nak buat video walaupun batuk-batuk. Okay. Tak tahu makin teruk ke makin baik ke. Tak tahu kan. Tak risau virus bahaya ke. Okay. So kita tutup lampu jap.
Gelap ni bilik ni. Ada je lampu bilik ni, cuma saya tak nak buka. Buat cerah lagi guys. Aduh. Ya. Cuaca sekarang hujan. Baru hujan so saya tak ada keluar pergi mana-mana. Stay kat sini je. Okay, nanti jumpa lagi. Doakan saya sembuh guys seperti dulu. Boleh saya janjikan. Jumpa lagi. Bye bye. Jangan lupa subscribe.